Galaxy S26 Ultra lawan iPhone 17 Pro Max. Inilah pertarungan flagship terhebat untuk tahun 2026. Snapdragon 8 Elite Gen 5 menentang A19 Pro. Kamera 200 megapiksel melawan 48 megapiksel. Dan kita ada skrin privacy pertama di dunia. Korang yang minat teknologi dah lama tunggu kan? Hari ini kita akan analisis setiap spesifikasi kedua-dua telefon ini. Dan akhir video nanti ada kesimpulan jelas mana satu yang patut korang beli. Jom kita mulakan. Kedua-dua telefon ini berada dalam lingkungan harga RM7 hingga RM8,000. Memang kategori flagship paling premium. Kita akan bandingkan segalanya. Reka bentuk, skrin, kamera, pemproses, bateri dan juga ciri-ciri AI. Spoiler sikit, S26 Ultra menang dengan skor 5-1. Tapi iPhone tetap ada kelebihan tersendiri. Jom. Pertama sekali, mari kita lihat reka bentuk dan material. S26 Ultra lebih nipis sedikit pada 8.1mm berbanding iPhone 8.25mm. Ia juga lebih ringan sebanyak 13 gram. Nampaknya Samsung semakin menyempurnakan rekaannya manakala Apple pula semakin berat. Untuk bahan kerangka, kedua-duanya beralih dari titanium ke aluminium tahun ini. Samsung menggunakan armor aluminium yang 40% lebih keras. Apple pula menggunakan heat-forged aluminium dengan rekaan unibody yang dipahat dari satu blok aluminium untuk kekukuhan maksimum. Dari segi kaca, S26 Ultra menggunakan Corning Gorilla Armor 2. Ia mengurangkan 75% pantulan cahaya dan 2 kali lebih tahan cala. Apple pula dengan Ceramic Shield Gen 3 yang sangat tahan jatuh tetapi lebih banyak memantulkan cahaya berbanding Samsung. Kedua-duanya ada rating IP68 tapi S26 Ultra ada tambahan IP69 menjadikannya tahan jet air bertekanan tinggi. Jadi, untuk pusingan reka bentuk, pemenangnya jelas. Lebih ringan, lebih nipis dan kaca yang lebih baik. Skor 1-0 untuk Galaxy S26 Ultra. Skrin adalah wajah sesebuah telefon pintar dan di sinilah kita nampak perbezaan yang sangat besar. Kedua-dua skrin bersaiz 6.9 inci, tapi resolusi S26 Ultra adalah QHD+, 23% lebih tinggi dari iPhone. Ia juga mempunyai 500 ppi, satu rekod baru. Walaupun iPhone 400 nits lebih cerah, dalam penggunaan biasa, perbezaannya susah untuk dikesan. Tapi, ciri revolusi tahun ini ialah privacy display pada S26 Ultra. Ini adalah inovasi terbesar. S26 Ultra boleh menghadkan sudut pandangan skrin. Orang di sebelah anda hanya akan nampak skrin hitam. Ia berfungsi menggunakan lapisan micro louver di atas skrin yang hanya membenarkan cahaya dilihat dari sudut tertentu. Anda boleh aktifkan privacy untuk seluruh skrin, sembunyikan notifikasi sahaja atau tetapkan mengikut aplikasi. Bayangkan dalam LRT, kedai kopi atau kapal terbang, anda boleh guna telefon dengan lebih tenang. Ciri ini sahaja sudah cukup berbaloi. Pemenang pusingan skrin sudah tentu S26 Ultra. Resolusi lebih tinggi, PPI lebih padat dan privacy display yang revolusioner. Skor kini 2-0. Kamera selalunya menjadi kriteria paling penting. Jom kita lihat dengan lebih terperinci. S26 Ultra hadir dengan kamera utama 200 megapiksel f1.4, manakala iPhone dengan 48 megapiksel f1.8. Aperture S26 Ultra mampu menangkap 47% lebih banyak cahaya. Untuk kamera telefoto, di sinilah S26 Ultra menang besar. Ia mempunyai dua kamera telefoto optikal 3x dan 5x. Ini bermakna zoom pada 10x, 20x atau 30x masih mampu mengekalkan perincian yang tajam. iPhone pula hanya ada satu kamera telefoto 4x.
Apabila zoom melebihi 10x, kualitinya jelas merosot. Sekarang, kita bercakap tentang rakaman video. Ciri terhebat S26 Ultra ialah Horizon Lock. Anda boleh pusingkan telefon 360 darjah dan video anda akan kekal horizontal. Tak perlu gimbal lagi. Ia menggunakan sudut luas kamera ultra-wide dan perisian untuk membetulkan kecendungan secara real-time. Ini adalah game changer untuk content creator. iPhone pula memperkenalkan center stage di mana kamera depan dipasang secara horizontal. Bagus untuk video call dan vlog. Jadi, untuk kategori kamera, 200 megapiksel, dual telefoto dan Horizon Lock yang revolusioner memberikan kemenangan kepada Galaxy S26 Ultra. Skor 3-0. Seterusnya, perbandingan prestasi. S26 Ultra dikuasakan oleh Snapdragon 8 Elite Gen 5, manakala iPhone menggunakan chip A19 Pro. Berdasarkan skor benchmark, iPhone menang dalam prestasi single core, tetapi S26 Ultra mendahului dalam prestasi multi-core dan juga skor Antutu. Sejujurnya, untuk penggunaan harian, anda takkan nampak perbezaannya. Kedua-duanya sangat laju dan lancar. Tetapi, perbezaan RAM amat ketara. S26 Ultra dengan 12GB RAM berbanding iPhone dengan 8GB RAM. Ini memberi kesan besar kepada multitasking di mana Samsung boleh menyimpan lebih banyak aplikasi berjalan di latar belalang. NPU pada S26 Ultra juga lebih laju menjadikan ciri-ciri AI on device berjalan dengan lebih lancar. Jadi, untuk prestasi, multi-core, GPU, RAM dan NPU yang lebih baik menjadikan Galaxy S26 Ultra pemenangnya. Skor kini 4-0. Sekarang, mari kita bandingkan bateri. Kapasiti kedua-dua telefon ini hampir sama, sekitar 5,000 mAh. Namun, untuk ketahanan sebenar, di sinilah iPhone menang. iOS dan chip A19 Pro sangat cekap tenaga. Dengan corak penggunaan yang sama, iPhone mampu bertahan 1 hingga 2 jam lebih lama, satu kelebihan yang besar. Bagaimana pula dengan kelajuan pengecasan? S26 Ultra menyokong 60W, manakala iPhone hanya 40W. S26 Ultra boleh cas dari 0 ke 75% dalam masa lebih kurang 30 minit. iPhone pula mengambil masa sekitar 40 minit. Walaupun Samsung lebih pantas mengecas, ketahanan bateri secara keseluruhan lebih penting. Jadi, kemenangan pusingan ini milik iPhone. Markah pertama untuk iPhone 17 Pro Max, skor kini 4-1. Pada tahun 2026, AI telah menjadi faktor pembeza yang utama antara telefon pintar. Mari lihat siapa yang lebih hebat. Galaxy S26 Ultra dengan Galaxy AI menawarkan suntingan foto AI generatif. Anda boleh edit foto dengan arahan teks, seperti tukar latar belakang. Ia juga mempunyai audio eraser yang boleh membuang bunyi latar yang tidak diingini dalam video anda. Sangat berguna. Ciri call screening pula membolehkan AI menjawab panggilan yang tidak dikenali untuk melawan spam dan scam. iPhone 17 Pro Max dengan Apple Intelligence pula, pelaksanaannya masih agak perlahan. Ciri yang ada cuma asas, seperti buang latar belakang foto dan ringkasan teks. Banyak ciri yang dijanjikan masih belum tiba. Jelas sekali, Samsung mendahului Apple selama 1 hingga 2 tahun dalam perlumbaan AI. Pemenang AI adalah sangat jelas. Kelebihan ciri yang mantap memberikan kemenangan kepada Galaxy S26 Ultra. Skor menjadi 5-1. Akhir sekali, mari kita lihat ciri-ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh kedua-dua peranti. Galaxy S26 Ultra mempunyai S Pen terbina dalam. Sangat berguna untuk mencatat nota, melukis atau sebagai kawalan jauh. Ia juga ada Samsung DeX yang mengubah telefon anda menjadi pengalaman desktop
apabila disambungkan ke monitor. iPhone 17 Pro Max pula mempunyai butang fizikal khas untuk kamera dan ekosistem aksesori MagSafe yang sangat luas. Sudah tentu, ciri seperti AirDrop dan iMessage menjadikan perkongsian dalam ekosistem Apple sangat lancar. Pilihan ekosistem bergantung kepada peranti lain yang anda miliki. Jika anda pengguna Mac dan iPad, iPhone adalah pilihan terbaik. Jadi, keputusan akhirnya, skor muktamad 5-1 memihak kepada Galaxy S26 Ultra. S26 Ultra menang dalam reka bentuk, skrin, kamera, prestasi dan AI, manakala iPhone hanya menang dalam kategori bateri. Anda patut pilih Galaxy S26 Ultra jika anda mengutamakan kamera, mahukan AI terkini, perlukan S Pen dan suka customasi. Pilih iPhone 17 Pro Max jika anda sudah berada dalam ekosistem Apple, mengutamakan ketahanan bateri dan sukakan kesederhanaan. Berdasarkan perbandingan spesifikasi tulen, Galaxy S26 Ultra menang dengan jelas. Ciri seperti privacy display, horizon lock dan AI canggih meletakkannya di hadapan. Telefon pintar paling inovatif untuk tahun 2026 ialah Galaxy S26 Ultra. Macam mana dengan pendapat korang? Korang akan pilih yang mana? Kongsikan di ruangan komen. Kalau video ini membantu, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Tekan juga loceng untuk notifikasi video teknologi terbaru dari kami. Jumpa lagi!